Okay, sekarang pukul 7.46 100%. Jom pergi masjid. Kita sangat ke belakang daripada tuan dan perempuan pada pagi ini dan juga anak orang naked bah ya. Okay, dah selesai semayang. Ini video 4K 30. Alright, so sementara aku nak tunggu family siap, lepas tu nak bawa pergi tengok lembu dan sebagainya. Jom kita sembang dulu pasal dia punya design dia. So ini adalah Xiaomi 17T Pro. Design dia to be honest lebih kurang je macam previous generation. Cuma ada beza sikit pada dia punya camera bump dia. Kalau yang dulu tak silap aku dia macam naik sikit, melengkung naik. Ini dia lebih simple lah, lebih minimalis. And lama-lama kita tengok dia dah jadi macam iPhone pun ada kan. Antara semua model yang dikeluarkan T-Series, aku boleh kata aku suka Xiaomi 13T yang all black kat belakang ni. Memang nampak lebih clean dan nampak mahal lah. Ini nampak mahal tapi tak suka lah ni, 4 bulat ni kan. Dan untuk design bahagian hadapan dia tak dinafikan ya. Bab ni aku sangat suka. Tadi aku bawa pergi masjid pun aku terbuka kejap. Cantik weh dengan dia punya bezel dia. Sangat-sangat nipis. Nampak? Nipis gila bezel dia. Sekarang pukul 9.52. Dan bateri, tengok sikit, 94%. Oh, kalau korang nak tahu dia punya spek screen dia, screen AMOLED 6.83 inci, 144Hz. So memang rasa super smooth lah bila korang guna tu. Resolusi saat aku 1.5K. And of course dia support Dolby Vision dan sebagainya. And memang lawa lah macam aku cakap tadi, screen dia memang colour dia lucu gila. Penyembelihan kepada siapa? Tuan Haji Kardo bin Kasban. Dia kita lah. Nama? Gulai kambing, kambing. Gulai kambing. Selamat pagi, baru bangun tidur. Tidur kejap tadi. So, sekarang aku nak cerita dari segi dia punya kamera dia. So, kamera 17T Pro ni actually tak jauh beza pun compare kepada 15T Pro. Cuma main kamera lah dia gunakan sensor yang baru, Light Fusion 950. Sebelum ni 900 yang biasa. Aku perasan aperture dia sedikit berubah dan mungkin dari segi optimization dia punya color tuning dari sedikit berbeza lah. So yang lain semua sama lah. Dia masih lagi gunakan kamera utama tu 50 pixel, telefoto 50 pixel, 5 kali ganda optical, ultra wide 12 megapixel dan kamera bahagian depan masih lagi 32 megapiksel. And sebelum hari ni, beberapa hari lepas aku ada ambil gambar compare sikit dengan 15T Pro. Aku perasan untuk gambar portrait dia punya skin tone dia better lah, dia lebih natural, nampak lebih betul
compare kepada yang sebelum ni, lebih tepat. Sekarang katanya nak kena pergi somewhere else untuk hantar daging korban. Okay, aku lupa nak update dia punya bateri. Okay, so sekarang pukul 3.33 petang. Kita boleh tengok bateri dia banyak lagi guys. 68% bateri. Ni kita punya daging korban. Tu satu lagi. Berat. Hai. Penuh. Okay, sementara aku nak tunggu orang rumah ni kosongkan peti ais dan masukkan daging korban tu, aku nak share kepada korang satu feature dia. Sebelum tu nak tunjukkan dia ada fingerprint sensor kat sini. Jenis apa? Macam optical. Yup, masih lagi optical, bukan ultrasonic. Dan kalau kita pergi pada setting, aku perasan lah yang telefon ni tekankan heavily juga pasal JD kesihatan mata. So kita pergi pada dia punya display bahagian eye comfort. So kalau kita onkan reading mode ni, dia ada graph kat sini guys. Kita onkan blue light filter, dia akan bergerak macam tu. Agak mendalam jugalah. Dia dapat certification dan sebagainya lah. Macam-macam katanya kuat, certified something lah. Yang dia boleh naikkan juga dia texture dia. Dan update sikit pasal dia punya bateri 451, bateri 59% masih lagi, agak banyak juga. Cuma dia turun cepat sikit sebab tadi aku shoot lock gunakan telefon ni. So agak panas sikit dan agak cepat sikit lah bateri turun. Anyway, aku perasan satu benda. Rumah ni dia ada pokok. So aku nak try shoot makro kat sini. Tengok lawa ke tak lawa. So sekarang dah pukul 6.30. So kita nak gerak ke pantai lah. Okay, so kita dekat tepi highway. Tengok depan tu. Lima kali ganda 10. Okay, sambung. Okay, kita dah sampai di pantai. So aku perasan depan ni kita boleh shoot video 4K 30, tapi belakang boleh shoot sampai 4K 120fps lah. Buka ke belakang jap. Alright, so ini video 4K 60.
Okay guys, so one final update sebelum kita nak habiskan video untuk hari ni. So sekarang pukul 11.28 malam. Dan korang boleh tengok, ya walaupun dah lama guna, nak tengah malam, bateri masih lagi ada 28%. So ya, bateri dia memang aku boleh kata memang tahan lama lah. Dia punya software dia tak bagi tahu tau. HyperOS ni dia tak tunjuk berapa lama screen on time, tapi dia tunjuk yang aktif ni dalam 15 jam dari pukul 7 lebih pagi tu kan sampai 12 tengah malam ni, 11 lebih. Alright, so itu pasal dia punya bateri. Nak cakap sikit pasal dia punya software dia. Software dia HyperOS lah, memang clean, kemas, lebih optimize berbanding sebelum ni. Cuma dia ada widget-widget yang ada iklan actually, widget-widget macam ni. Sekejap, geri sekejap Kita tengok widget. Nampak? Dia macam ada iklan sikit. Tu iklan sikit. So ada beberapa widget yang ada iklan, ada yang tak ada iklan. So agak annoying sikit lah. Dari segi software update, telefon ni dapat sampai 5 tahun OS dan juga 6 tahun security. So tak perlu risau lah. Dan satu lagi aku tak cerita, dia punya ni performance dia, chipset dia. Ini chipset MediaTek yang paling padu, dan sepanjang seharian dengan telefon ni aku tak ada komplain lah. Memang super smooth. Buka kamera pun memang responsif, tak ada delay dan sedap lah. Memang sedap. Jadi soalan yang paling penting, berbaloi ke untuk dapatkan Xiaomi 17T Pro ni? Selepas seharian guna dan juga actually dah seminggu lebih kat tangan aku ni, aku boleh kata yang untuk generasi kali ni upgrade dia agak minimal. Korang boleh tengok specs kamera dia lebih kurang, specs lain-lain dia semua upgrade yang sedikit sahajalah. Kecuali dia punya bateri. Bateri dia boleh kata big upgrade lah. So dengan harga yang aku rasa akan naik, sebabkan semua pesaing dia tahun ni semua naik harga, tak sampai 3,000 apa, kita tak sure. Tapi kalau harga dia makin mahal dengan upgrade yang tak banyak sangat, kecuali bateri dia, aku boleh kata mungkin kita tunggu next generation kot. Ataupun kalau korang nak lebih berbaloi, dapatkan yang Xiaomi 15T Pro. Aku rasa harga tu dapat 2,000 lebih sikit dah boleh dapat. Mungkin lebih berbaloi lah kalau harga ni lebih mahal. Bab tu aku tak sure. Tak adalah benda yang menggila sangat. Overall package yang masih lagi sedap lah. Korang pun tahu Xiaomi dengan specs dia memang agak lengkap juga. So itu saja komen sikit pendapat korang. Dan kalau korang suka, dan selamat malam. Dan itu saja vlog untuk hari ini. Okay, bye bye. Jumpa lagi. Stay safe.